Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan khutbah yang bertajuk 40 tahun 4 dekad pasti melahirkan generasi Rabbani. Alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajati wallahu bima ta'maluna khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat sekalian, pada hari yang penuh keberkatan ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala bentuk kemungkaran dan maksiat. Bersempena dengan sambutan 4 dekad pasti Malaysia, mimbar masjid turut mengambil kesempatan membicarakan khutbah yang bertajuk 40 tahun 4 dekad pasti melahirkan generasi Rabbani. Hadirin yang dimuliakan, menurut tafsir pimpinan Ar-Rahman, Rabbani bermaksud menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal yang sempurna. Justeru, generasi Rabbani ialah masyarakat dan murid-murid yang dididik pada hari ini dengan ilmu fardu ain yang berasaskan akidah, syariah dan akhlak yang dapat menyelamatkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, hasil dari didikan seorang guru yang mengamal ilmu yang disampaikan. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan masyarakat Rabbani melalui firman-Nya di dalam surah Ali Imran ayat ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin an yu'tiyahullahul kitab wal hukma wan nubuwata thumma yaqula linnas kunu ibadan limin dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Maksudnya, tidak sepatutnya bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, hikmah atau kebijaksanaan dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku selain Allah. Akan tetapi, hendaklah dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang Rabbani, yang hanya menyembah Allah dengan ilmu dan amal yang sempurna. Kerana kamu selalu mengajarkan isi kitab Allah dan disebabkan kamu sentiasa mempelajarinya.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun pasti Malaysia diterjemahkan sebagai satu usaha membangkitkan roh dan jiwa ke arah memartabatkan visi dan misi pendidikan untuk melahirkan insan-insan yang kamil yang mendukung aspirasi falsafah pendidikan guru dengan memberikan penekanan kepada jati diri dan kenegaraan, roh dan jiwa serta pengetahuan dan kemahiran. Justeru Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan satu kedudukan atau martabat yang tinggi kepada para insan yang telah dikurniakan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 pada permulaan khutbah yang bermaksud Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dalam kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darjat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin Jumaat yang dimuliakan, orang yang beriman, beramal dan juga sebagai penyelamat ummah hendaklah bersifat dengan sifat-sifat berikut. Pertama, bersifat zuhud yang bermaksud tidak memikirkan soal penghormatan dan balasan atau habuan kebendaan. Kedua, tazkiyah an-nafs, iaitu mempunyai jiwa yang bersih dan murni, bersih dari segala bentuk penyelewengan akidah, syariat dan akhlak serta adat. Ketiga, mempunyai kehebatan dan kehormatan. Ini bermaksud mempunyai sifat rendah diri, mampu bergaul dan menangani emosi dengan baik. Keempat, mempunyai kecekapan. Insan yang cekap adalah tunjang utama kepada pencapaian akademik dan sahsiah. Sidang Jumaat sekalian, mengakhiri khutbah pada kali ini, sama-samalah kita mengambil pengajaran dan ibrah seperti berikut. Pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa ilmu yang bermanfaat akan menyelamatkan ummah daripada api neraka. Kedua, umat Islam hendaklah benar-benar ikhlas dalam mendidik keluarga dan masyarakat. Ketiga, umat Islam hendaklah yakin bahawa kebajikan dalam mengajar ilmu pengetahuan menjanjikan pahala yang tidak akan terputus walau dengan kematian. Bahkan selepas mati sekalipun, selagi ilmu tersebut dimanfaatkan oleh pemiliknya, pahala akan terus mengalir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim.